sistem pendidikan terbaik dunia, adakah kita tersalah didik? Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang tidak disangka telah berlaku. Cikgu, adakah kami telah menerima pendidikan yang salah selama ini? Soalan ini, yang diajukan dengan air mata oleh seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun dari sekolah elit di Stockholm, Sweden, negara yang dibesarkan dengan sistem pendidikan terbaik dunia, benar-benar mengejutkan saya. Setelah 15 tahun terlibat dalam pendidikan antarabangsa, ini adalah pengalaman pertama saya. 28 orang pelajar paling cemerlang dari Sweden tiba-tiba mengalami pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA akibat taufan yang tidak dijangka, yang sepatutnya membawa mereka kembali ke Stockholm dari lawatan pendidikan Asia. Rantaian peristiwa luar biasa telah berlaku. Tahukah anda, para pelajar cemerlang ini, yang sepanjang hidup mereka diajar bahawa pendidikan Sweden adalah yang terbaik di dunia, telah hilang kata-kata sepenuhnya dalam masa 48 jam sahaja setelah menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Dari pengalaman kejutan di lapangan terbang, pemandangan luar biasa yang disaksikan di dalam LRT yang sesak, sehinggalah kepada wajah-wajah generasi sebaya yang menakjubkan di tengah malam bandar, semua telah mengubah pandangan mereka. Kami sentiasa percaya bahawa Sweden adalah yang terbaik di dunia. Tetapi negara maju yang sebenar adalah Malaysia, rupanya, kata Sofia, seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun, kepada wartawan negaranya. Pengakuan mengejutkan ini telah menggemparkan dunia pendidikan Sweden. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa mereka, yang selama ini hanya mempercayai nilai-nilai Nordik, mula memuji Malaysia? Saya akan berkongsi rakaman 48 jam yang menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh saya, seorang pendidik dengan pengalaman 15 tahun. Sebelum kita mulakan, sila tekan like dan langgan saluran ini sebagai sokongan untuk saya terus berkongsi kisah-kisah indah dari Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Sarah binti Kamarudin. Saya telah berkhidmat sebagai guru di sebuah sekolah antarabangsa Sweden di Stockholm selama 15 tahun. Sepanjang bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan melihat pelbagai senario pendidikan di seluruh dunia, peristiwa yang saya alami di KLIA pada musim luruh lalu kekal sebagai memori paling berkesan sepanjang kerjaya saya. Pada hari itu, saya mengiringi sekumpulan pelajar yang sangat istimewa di Sweden, 28 pelajar paling cemerlang dari Stockholm International Academy. Mereka berusia antara 16 hingga 17 tahun dan semuanya berasal dari keluarga elit Sweden, anak profesor universiti, anak pegawai kerajaan, anak doktor calon elit yang diharapkan akan memimpin masyarakat Sweden pada masa hadapan. Barisan guru yang mengiringi juga sangat hebat, termasuk pengetua Dr. Marcus Larsson dan semua kaki tangan pengajar yang memiliki ijazah kedoktoran. Tujuan lawatan kajian ini adalah untuk meninjau bidang pendidikan di Asia Tenggara dan mengesahkan keunggulan pendidikan Sweden yang dikatakan terbaik di dunia. Jadual asal mereka adalah melawat Thailand, Vietnam dan Singapura untuk mempelajari jurang pendidikan antara negara maju dan negara membangun sebelum pulang ke Stockholm. Walau bagaimanapun, akibat taufan yang tiba-tiba, laluan Pasifik Utara ditutup sepenuhnya, memaksa kami membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, lapangan terbang antarabangsa yang paling selamat dan terdekat. Para pelajar keliru, kebanyakan mereka hanya mengenali Malaysia sebagai negara yang dikaitkan dengan hutan hujan dan menara berkembar. Beberapa pelajar berkata, bukankah negara Asia ni masih ketinggalan dalam pendidikan, asyik dengan sistem hafalan? Dalam pendidikan Sweden, negara maju di Asia yang sering disebut hanyalah Singapura, manakala Malaysia diangkat sebagai negara yang teknologinya maju tetapi sistem pendidikannya masih dianggap lama. Pada mulanya, pengetua juga bimbang. Beliau khawatir perubahan jadual secara tiba-tiba akan menyusahkan pelajar, terutamanya bagaimana untuk menjelaskan kepada ibu bapa pelajar cemerlang seperti ini. Namun, apabila kami menghampiri KLIA, keadaan yang sama sekali berbeza daripada jangkaan mula berlaku. Komunikasi daripada menara kawalan pantas dan tepat. Kami dimaklumkan bahawa protokol khas untuk rombongan pelajar asing yang membuat pendaratan cemas telah disiapkan dengan segera. Tambahan pula, mereka memberitahu bahawa kaki tangan darat yang boleh berbahasa Sweden juga sedang menunggu. Tahap respons seperti ini jarang dapat dilihat walaupun di lapangan terbang Stockholm. Biasanya, dalam situasi kecemasan yang mendadak, hanya sokongan minimum yang disediakan, tetapi persiapan KLIA berada pada dimensi yang berbeza. Proses pendaratan juga sempurna. Panduan yang diberikan tepat, dan semua pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang terlebih dahulu.
Semuanya diuruskan secara sistematik seolah-olah ia adalah penerbangan yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, kejutan sebenar bermula apabila kami memasuki terminal lapangan terbang. Dan apa yang akan berlaku dalam 48 jam akan datang akan mengubah sepenuhnya pandangan hidup 28 pelajar cemerlang ini. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke terminal KLIA, air muka pelajar berubah. Walaupun pada waktu tengah malam, lapangan terbang beroperasi seperti waktu siang. Kaki tangan pembersihan sentiasa bekerja, petugas maklumat sentiasa bertugas, dan semua kemudahan beroperasi sepenuhnya. Adakah ini benar-benar lapangan terbang di Asia? Tanya Sophia Wilton, pelajar perempuan berusia 17 tahun kepada saya. Beliau terkejut dengan tahap perkhidmatan 24 jam ini kerana di lapangan terbang Stockholm, banyak perkhidmatan dihentikan selepas jam 9 malam. Panduan keimigresen juga mengagumkan. Walaupun bilangan pelajar asing yang besar tiba secara tiba-tiba, kaki tangan sama sekali tidak panik. Malah, mereka segera menyediakan laluan khas untuk rombongan pelajar dan menempatkan kaki tangan penterjemah yang boleh berbahasa Sweden. Perkara yang paling mengejutkan adalah perkhidmatan penterjemahan. Kaki tangan yang berbahasa Sweden benar-benar ditempatkan, mendengar dengan teliti keadaan pelajar dan mencadangkan sokongan yang terbaik. Pengetua Dr. Larsson sendiri kagum, menyatakan bahawa sokongan bahasa asing yang sebegini pun sukar didapati di lapangan terbang Stockholm. Beliau amat terharu dengan sikap kaki tangan yang menerangkan dengan perlahan, mengambil kira usia pelajar. Perhatian sebegini dirasakan bukan sekadar memproses prosedur, tetapi untuk meyakinkan pelajar asing yang sedang cemas. Prosesnya juga pantas. Kami telah bersedia untuk prosedur kemasukan kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang lama, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Kaki tangan membantu dengan baik dalam penyediaan pelbagai dokumen sehingga tiada kesulitan akibat halangan bahasa. Yang lebih mengejutkan, mereka menawarkan untuk membantu menghubungi hotel di Stockholm yang sepatutnya kami menginap. Panduan untuk penginapan kecemasan juga sempurna. Mereka mencadangkan beberapa hotel berdekatan dengan kawasan segitiga emas atau KLCC yang sesuai untuk pelajar dan menerangkan secara terperinci tentang ciri-ciri dan kelebihan setiap hotel. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun, Eric Emil, terkejut dan berkata, mereka lebih peramah daripada kaki tangan lapangan terbang di Sweden. Beliau tidak pernah mengalami layanan mesra sebegini, walaupun kaki tangan Nordic cekap. Di kawasan pengambilan bagasi, kekaguman berterusan. Semua 28 bagasi keluar dalam masa 15 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, menunjukkan dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Para pelajar kagum dengan kecekapan ini kerana kelewatan bagasi sering berlaku di Sweden. Kata-kata pengetua Larsson kepada saya ketika kami keluar dari lapangan terbang masih terngiang-ngiang. Saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi ini adalah tindak balas kecemasan yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Saya sangat terkesan dengan sistem yang menyediakan segala-galanya terlebih dahulu agar pengguna tidak berasa cemas langsung walaupun dalam situasi yang tidak dijangka. Dalam bas menuju ke hotel, saya mendengar perbualan pelajar dan mula mendapat pandangan baharu tentang Malaysia. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menjangka betapa menakjubkan pengalaman yang akan dialami oleh pelajar-pelajar ini dalam 48 jam yang akan datang. Kejutan sebenar yang pertama bermula dalam perjalanan ke hotel. Pemandangan Malaysia dari lebuh raya pada waktu malam menuju ke pusat bandar dari KLIA sama sekali membalikkan jangkaan pelajar. Lautan cahaya yang terbentang di kedua-dua belah lebuh raya, skala bangunan yang tersusun secara sistematik membuatkan semua orang terpegun melihat keluar tingkap. Pengetua kagum, jarang sekali dapat melihat perancangan bandar berskala besar sebegini, walaupun di Sweden. Beliau amat terkesan dengan cara ruang hijau diletakkan secara sistematik di setiap kawasan dan bagaimana kawasan perumahan dan kemudahan komersial diharmonikan. Timbalan pengetua, Dr. Anika, yang pakar dalam perancangan bandar, berkata tidak kurang hebatnya berbanding dengan bandar-bandar Nordik, malah lebih canggih. Apabila menghampiri kawasan KLCC, Bukit Bintang, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Walaupun selepas jam 11 malam, bandar diterangi dengan terang dan ramai orang bergerak dengan santai, perkara yang paling mengejutkan ialah kelibat wanita muda yang berjalan seorang diri. Pemandangan wanita berjalan dengan selamat sendirian pada waktu tengah malam adalah sesuatu yang sukar dilihat di kawasan bandar Sweden. Negara ini benar-benar selamat, kata Sophia yang berusia 17 tahun, terkejut. Satu lagi kekaguman menanti di tempat daftar masuk hotel.
Kaki tangan meja depan bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang fasih, tetapi memahami bahawa kami adalah rombongan pelajar dan segera mencadangkan perkhidmatan yang optimum. Walaupun tiba lewat malam, mereka memberikan maklumat terperinci dari masa sarapan keesokan harinya hingga ke kemudahan berdekatan yang berguna. Mereka juga memahami situasi lawatan kecemasan ke Malaysia dan menyediakan panduan pelancongan. Yang paling mengesankan adalah perasaan sambutan yang ikhlas. Kami merasakan kehangatan layanan yang melampaui perkhidmatan komersial, seolah-olah kami benar-benar dialu-alukan. Semasa di lift menuju ke bilik, saya melihat wajah para pelajar dan merasakan bahawa pandangan mereka terhadap Malaysia berubah dengan pantas. Pelajar-pelajar yang beberapa jam sebelum itu menunjukkan kebimbangan terhadap negara Asia yang ketinggalan, kini penuh dengan rasa ingin tahu dan jangkaan. Keesokan paginya, pengalaman Kuala Lumpur yang sebenar bermula dan kejutan yang akan dialami oleh pelajar Sweden ini bukan lagi seperti hari sebelumnya. 48 jam yang akan mengubah pendidikan, masyarakat dan pandangan hidup mereka sedang bermula. Seorang pelajar bangun pada jam 6 pagi dan mula merengek kerana lapar. Saya dalam dilema. Di Sweden, mencari restoran yang dibuka seawal itu adalah perkara yang mustahil. Apabila saya bertanya kepada meja depan hotel, kaki tangan itu tersenyum dan menjawab, ada restoran mamak 24 jam di bangunan sebelah. Ia popular di kalangan pelajar. Saya terkejut dengan kata-kata restoran 24 jam. Ini adalah sesuatu yang tidak terfikir di Sweden. Saya dan 7 orang pelajar menuju ke restoran mamak itu. Pada jam 6.30 pagi jalan sudah sibuk dengan orang ramai. Pekerja yang pergi bekerja, orang awam yang berjoging, dan orang yang keluar dari kedai serba neka. Pagi di Stockholm sunyi sepi, tetapi Kuala Lumpur seolah-olah sudah memulakan hari. Apabila kami membuka pintu kedai, bau makanan yang enak menyambut kami bersama udara yang hangat. Beberapa pelanggan sudah bersarapan. Seorang lelaki pertengahan umur makan sambil membaca surat khabar. Seorang wanita muda bekerja sambil membuka komputer riba. Dan pekerja yang kelihatan letih selepas shift malam. Sebaik sahaja melihat menu, para pelajar terkejut. Harganya sangat murah. Roti canai 1.50 sendit, nasi lemak 3.20 ringgit. Jika ditukarkan kepada mata wang Sweden, ia adalah harga yang tidak masuk akal. Untuk mendapatkan hidangan tahap ini di Stockholm, sekurang-kurangnya perlu membayar 15 euro. Pelayan yang mengambil pesanan tidak terkejut melihat kami, orang asing. Beliau menerangkan menu dalam bahasa Inggeris dan mencadangkan hidangan yang mungkin sesuai untuk pelajar. Beliau memberitahu kami bahawa keju sambal boleh dikurangkan untuk pelajar yang tidak suka pedas. Kelajuan hidangan dihidangkan juga mengejutkan. Tidak sampai 5 minit selepas memesan, semua hidangan diletakkan di atas meja. Nasi lemak, roti canai, mi goreng, para pelajar melihat makanan Malaysia buat kali pertama dengan separuh rasa ingin tahu, separuh rasa bimbang. Tetapi apabila mereka merasai suapan pertama, air muka mereka berubah. Perkara yang paling mengejutkan adalah nasi lemak. Ia kelihatan seperti hidangan yang diubah suai dari nasi, tetapi rasanya sangat berbeza. Nasinya kaya dengan santan dan rasa masinnya sempurna. Eric, seorang pelajar lelaki, menghabiskan 2 bungkus nasi lemak dalam sekelip mata. Dia kagum. Di Sweden, kita tidak boleh makan sesuatu yang begitu lazat dengan harga ini. Reaksi pelajar yang makan mi goreng juga menarik. Pada mulanya mereka bergelut dengan penyepit, tetapi mereka cepat terbiasa. Mereka juga cepat meniru bunyi menghirup mi panas. Pelayan tersenyum dan memuji, bagus cara awak makan. Apabila kami membayar bil, kami terkejut lagi. Walaupun 7 orang makan sehingga kenyang, jumlah keseluruhannya tidak sampai RM40. Jika ditukar kepada euro, ia kira-kira 8 euro. Makan di tahap yang sama di Sweden akan menelan belanja sekurang-kurangnya 70 euro. Juruwang mengira baki dengan tepat dan berkata, sila datang lagi. Beliau juga bertanya sama ada makanan Malaysia sesuai dengan selera kami dan mencadangkan menu lain yang disyorkan. Kebaikan sebegini jarang dialami di restoran Sweden. Apabila keluar dari kedai, para pelajar bersuara penuh kekaguman, makanan sedap, harga murah dan layanan pun bagus, kata Sofia. Seorang lagi pelajar berkata, bila balik Sweden nanti, saya pasti akan rindukan nasi lemak. Di jalan raya, sudah tiba waktu puncak, orang ramai bergerak dengan pantas, tetapi ketertiban tetap terpelihara. Semua orang mematuhi lampu isyarat di lintasan pejalan kaki dan pejalan kaki serta penunggang basikal bergerak secara harmoni. Ini berbeza dengan pemandangan komuter pagi yang lebih huru-hara di Stockholm.
Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di kedai serbaneka. Para pelajar ingin membeli makanan ringan. Apabila kami masuk ke dalam kedai serbaneka, satu lagi kejutan menanti. Walaupun pada waktu pagi, kedai serbaneka itu bersih seperti gedung serbaneka dan penuh dengan produk, yang paling mengejutkan adalah kepelbagaian perkara yang boleh dilakukan di kedai serbaneka. Selain membeli makanan, kami boleh menghantar bungkusan, membayar bil utiliti dan menggunakan perkhidmatan ATM Bank. Kedai serbaneka di Sweden hanya menjual barangan runcit asas, tetapi kedai serbaneka di Malaysia ini seperti sebuah gedung serbaneka kecil. Para pelajar memilih makanan ringan kegemaran mereka. Mereka melihat makanan ringan dan minuman Malaysia yang kelihatan eksotik. Mereka terutamanya berminat dengan minuman teh dalam bekas yang tidak pernah mereka lihat di Sweden. Di kaunter pembayaran, mereka kagum lagi. Kelajuan pembayaran sangat pantas dan juruwang sangat peramah. Mereka tidak menunjukkan wajah yang tidak senang melihat kami, orang asing, malah menyambut kami dalam bahasa Inggeris, "Selamat datang ke Malaysia." Apabila keluar dari kedai serbaneka, Eric berkata, "Malaysia adalah negara yang mudah 24 jam. Hebat, semua yang kita perlukan boleh didapati pada bila-bila masa." Di Sweden, kebanyakan kedai tutup pada hari Ahad, tetapi Malaysia benar-benar berbeza. Dalam perjalanan pulang ke hotel, mereka juga terkejut dengan kebersihan bandar. Tidak ada sampah, ia bersih. Kami dapat melihat orang ramai membersihkan bandar seawal pagi. Seluruh bandar bergerak seperti satu organisma hidup. Stockholm hanya bersih di kawasan pelancong dan kawasan perumahan selalunya kotor, tetapi Kuala Lumpur berbeza. Apabila sampai di lobi hotel, pelajar lain juga sudah bangun. Mereka bertanya ke mana kami pergi apabila melihat kami keluar awal. Apabila kami bercerita tentang makanan pagi, semua orang cemburu. Mereka meminta untuk dibawa bersama pada masa akan datang. Maka, pagi pertama di Malaysia pun bermula. Dalam masa beberapa jam sahaja, air muka para pelajar telah berubah sepenuhnya. Wajah yang penuh kebimbangan telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Pada masa ini, mereka masih tidak menjangka betapa pengalaman mengejutkan yang akan datang akan mengubah nilai-nilai mereka. Pada jam 8 pagi, kami memulakan penjelajahan Kuala Lumpur yang sebenar bersama-sama pelajar. Destinasi pertama adalah KL Central. Saya mahu mereka merasai sendiri pengangkutan awam Malaysia. Sebaik sahaja kami memasuki pintu masuk LRT di KL Central, air muka pelajar mula berubah. Eskalator dipasang menggantikan tangga, jadi kami tidak perlu membawa beg yang berat. Tambahan pula, lift juga disediakan di mana-mana, menunjukkan reka bentuk tanpa halangan yang menyeluruh. LRT di Stockholm memberi gambaran lama dan gelap, tetapi LRT Kuala Lumpur mempunyai suasana yang moden dan cerah. Ia bersih dan pencahayaan mencukupi. Semasa turun ke bawah, mereka terkejut dengan kebersihan stesen. Lantai dan dinding diuruskan dengan bersih dan tiada coretan atau kerosakan langsung. Papan tanda maklumat dipasang di mana-mana dengan bahasa Melayu dan Inggeris digunakan serentak, membolehkan orang asing menggunakannya dengan mudah. Apabila tiba di platform, terdapat ramai orang kerana waktu puncak, namun terdapat ketertiban yang menakjubkan di sebalik kesesakan. Semua orang beratur secara semula jadi dalam dua barisan mengikut panduan kedudukan menaiki kereta api yang dilukis di lantai platform. Pengetua Larsen berkata, ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilihat di Sweden. Di Stockholm, adalah perkara biasa bagi orang ramai untuk berebut-rebut untuk masuk terlebih dahulu. Apabila kereta api tiba, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Apabila pintu dibuka, orang ramai berpecah ke kedua-dua belah, memberikan ruang kepada penumpang untuk turun. Setelah semua orang turun, mereka mula menaiki kereta api secara teratur. Walaupun tiada sesiapa yang mengajar, semua orang mematuhi etika ini secara semula jadi. Sofia bertanya kepada saya, siapa yang mengajar peraturan ini? Saya menjelaskan, tiada siapa yang mengajar. Ia adalah budaya yang dipelajari secara semula jadi sejak kecil di Malaysia dan dia tersentuh. Apabila masuk ke dalam kereta api, mereka kagum dengan tahap keselesaan gerabak, tempat duduk selesa dan pemegang tangan diletakkan pada pelbagai ketinggian supaya orang yang rendah tidak mengalami kesulitan. Yang paling mengesankan adalah kebersihan. Tiada sampah di lantai dan tempat duduk diuruskan dengan bersih. Semasa duduk dan melihat sekeliling, kami menyaksikan pemandangan yang paling menyentuh. Di stesen seterusnya, seorang wanita tua yang bertongkat menaiki kereta api. Serta-merta, beberapa penumpang berdiri untuk memberi tempat duduk. Wanita tua itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Melihat pemandangan ini, Eric yang berusia 16 tahun menitiskan air mata. Dia berbisik, sifat baik hati yang spontan seperti ini sukar dilihat di Sweden.
Suasana di dalam kereta api juga mengagumkan. Walaupun ramai orang, ia sunyi, tiada sesiapa yang bercakap kuat di telefon atau membuat bising. Kebanyakan mereka menghabiskan masa dengan senyap, melihat telefon pintar atau membaca buku. Perkara yang paling mengejutkan adalah remaja, yang kelihatan seperti pelajar sekolah menengah, belajar di dalam kereta api. Mereka membuka buku teks, melihat buku perkataan dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Di Sweden, jarang sekali melihat pelajar belajar dalam pengangkutan awam. Pelajar-pelajar itu sangat rajin, kata Sofia, kagum. Pelajar Sweden tidak belajar selepas waktu sekolah, tetapi pelajar Malaysia berbeza. Apabila tiba di stesen pertukaran, kami terkejut lagi. Walaupun ia adalah struktur yang kompleks di mana beberapa laluan bersilang, papan tanda maklumat sangat jelas dan kami tidak tersesat. Peta laluan berkod warna, maklumat terperinci tentang setiap pintu keluar dan maklumat kemudahan di sekeliling, semuanya direka bentuk untuk difahami secara intuitif. Apabila tiba di Bukit Bintang dan keluar ke permukaan, pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan mata kami, persimpangan yang terkenal. Para pelajar hilang kata-kata melihat ratusan orang bergerak pada satu masa. Walau bagaimanapun, apa yang kelihatan seperti huru-hara sebenarnya adalah ketertiban yang sempurna. Orang ramai mengalir secara semula jadi, tidak berlanggar dan semua orang bergerak ke destinasi mereka dengan cekap. Inilah simbol Malaysia, kata Pengetua Larsen. Keharmonian dalam kepelbagaian, kebebasan individu dan ketertiban kolektif diimbangi dengan sempurna. Sambil berjalan di sekitar bandar, para pelajar membuat penemuan baharu satu persatu. Kebersihan bandar, kepelbagaian kedai dan yang paling penting, kebaikan orang ramai. Apabila tersesat, orang Malaysia yang lalu lalang menunjukkan arah dalam bahasa Inggeris. Apabila kami singgah di sebuah kedai buku, para pelajar terpegun. Sebuah kedai buku besar dengan beberapa tingkat, dengan sejumlah besar buku disusun rapi. Walaupun pada hari bekerja, ramai orang sedang membaca buku. Orang Sweden juga suka membaca, tetapi tidak sebegini, kata Sofia. Keinginan orang Malaysia untuk ilmu sangat menakjubkan. Semasa berehat di sebuah kafe, para pelajar membincangkan pengalaman hari itu. Kami diajar bahawa pendidikan Sweden adalah yang terbaik di dunia, tetapi melihat Malaysia, ia membuatkan saya ragu-ragu, kata Mati Laiti yang berusia 17 tahun. Eric menambah, pelajar Malaysia belajar walaupun di dalam kereta api. Kami pula lupa tentang pelajaran sebaik sahaja sekolah tamat. Pada sebelah petang, kami menuju ke kawasan Kampung Baru. Saya mahu menunjukkan kepada mereka pusat budaya Melayu yang tradisional. Para pelajar terkesan dengan suasana sunyi dan damai kawasan perumahan tradisional Melayu. Teknologi moden dan budaya tradisional wujud bersama secara semula jadi, kata Sofia. Semasa berjalan di sekitar, kami melihat kraf tangan tradisional. Melihat pengrajin bekerja, para pelajar merasakan kedalaman budaya Malaysia. Pengetua berkata, di Sweden, jarang sekali generasi muda mewarisi kemahiran tradisional seperti ini. Pada waktu malam, kami kembali ke KLCC untuk menikmati pemandangan malam. Para pelajar hilang kata-kata melihat pemandangan Kuala Lumpur dari tingkat atas. Ramai orang tinggal di satu bandar, tetapi ia tersusun dengan teratur. Sungguh menakjubkan, kata Eric. Pada pagi terakhir, para pelajar bangun awal dan keluar untuk penjelajahan terakhir Kuala Lumpur. Kami melawat Taman Botani Perdana dan kagum dengan ruang hijau di tengah-tengah bandar. Keseimbangan ideal antara pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan bandar, kata Mati. Di Petaling Street, kami mengalami budaya pasar dan warisan yang unik. Daripada makanan jalanan tradisional hingga ke kraf tangan unik, mereka terkejut dengan kepelbagaian budaya pop Malaysia. Dunia yang unik di mana teknologi dan budaya bergabung, kata Sofia, kagum. Kami makan tengah hari di restoran tempatan yang menawarkan hidangan berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Para pelajar terkejut dengan keseimbangan antara kualiti dan harga. Kualiti dan harga seperti ini tidak terfikir di Sweden, kata pengetua. Pada jam 2 petang, tiba masanya untuk menuju ke KLIA dengan berat hati. Dalam kereta api, para pelajar mengimbas kembali pengalaman 48 jam itu. Nilai-nilai kami telah berubah sepenuhnya, kata Eric. Sofia menambah, kami percaya pendidikan Sweden adalah yang terbaik, tetapi kami mendapati banyak perkara yang perlu dipelajari daripada Malaysia. Apabila tiba di KLIA, kekaguman para pelajar berterusan. Mereka kagum dengan layanan sopan kaki tangan imigresen sehingga saat terakhir, perkhidmatan yang sempurna dari awal hingga akhir, kata Mati.
Semasa menunggu di pintu pelepasan, para pelajar melihat semula gambar-gambar mereka di Malaysia. Sofia berkata, "Saya pasti akan menunjukkan kepada keluarga saya dan bercerita tentang Malaysia." Eric berkata, "Saya ingin belajar di Malaysia pada masa hadapan." Apabila pesawat berlepas dan pemandangan Kuala Lumpur semakin jauh dari tingkap, para pelajar menitiskan air mata. "Selamat tinggal Malaysia, saya pasti akan datang lagi," bisik seseorang. "Saya juga, melalui 48 jam ini, menyedari semula kehebatan Malaysia. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di Sweden selama 15 tahun, sistem sosial Malaysia dan kekayaan hati orangnya adalah sesuatu yang istimewa." Apabila tiba di Stockholm, para pelajar segera mula berkongsi pengalaman mereka di Malaysia dengan keluarga dan rakan-rakan. Ibu bapa yang menjemput mereka di lapangan terbang terkejut dengan kegembiraan anak-anak mereka. "Ayah, Malaysia adalah negara yang sangat hebat," kata Sofia kepada ayahnya. "Ia sangat berbeza daripada apa yang kami pelajari," kata Eric. Satu perubahan besar berlaku seminggu selepas kepulangan mereka. Foto dan video Malaysia yang dimuat naik oleh pelajar di media sosial menjadi tular di kalangan remaja Sweden. Terutama video pelajar Malaysia belajar di dalam kereta api telah ditonton lebih daripada 100,000 kali. Banyak komen yang mempersoalkan sama ada pendidikan Sweden benar-benar yang terbaik di dunia dan mengatakan mereka harus mencontohi sikap belajar pelajar Malaysia. Terdapat juga kesan besar di sekolah. Pengetua Dr. Larsen melaporkan kepada Lembaga Pendidikan mengenai sistem pendidikan Malaysia yang menarik perhatian besar. Malaysia mula diberi perhatian sebagai sistem sosial yang ideal yang mengimbangi kecekapan dan kemanusiaan. Media Sweden juga bertindak balas. Akhbar Stockholms Tidning menyiarkan rencana khas bertajuk "Kuasa Pendidikan Malaysia" yang ditemui oleh pelajar Sweden yang mendapat sambutan hangat. Perubahan juga berlaku di kalangan ibu bapa. Bilangan pelajar yang ingin belajar di Malaysia meningkat mendadak dan pendaftar untuk kelas bahasa Melayu meningkat 5 kali ganda. Acara di Pusat Kebudayaan Malaysia sentiasa penuh. 3 bulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. 12 daripada 28 pelajar itu ingin melawat Malaysia semula dan merancang perjalanan ke Malaysia bersama keluarga mereka. Sofia memujuk ibu bapanya dan menyertai program pembelajaran Malaysia selama 2 minggu semasa cuti musim panas. Eric mula mempertimbangkan dengan serius untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia. "Universiti Sweden bagus, tetapi saya mahu menerima pendidikan sebenar di Malaysia," katanya kepada ibu bapanya. Pengetua Dr. Larsen juga menunjukkan perubahan. Beliau mencadangkan penyelidikan sistem pendidikan Malaysia kepada Kementerian Pendidikan Sweden dan delegasi rasmi penyelidikan telah diluluskan. Beliau berkata, "Terlalu banyak yang perlu kita pelajari." Setahun kemudian saya menerima berita yang lebih mengejutkan. Stockholm International Academy menjalin kerjasama dengan sebuah sekolah swasta di Kuala Lumpur. Mereka merancang untuk mengadakan pertukaran pelajar setiap tahun. Sofia dan Eric, bersama-sama 15 pelajar, telah dipilih sebagai peserta pertama untuk program pembelajaran 3 bulan ini. 48 jam itu mengubah hidup saya, kata Sofia. Kini, ledakan kajian Malaysia sedang berlaku di Sweden. Kaedah pendidikan Malaysia diperkenalkan di banyak sekolah dengan tumpuan khas kepada peningkatan keupayaan belajar kendiri pelajar. Saya sendiri kerap memberi ceramah mengenai sistem pendidikan Malaysia di institusi pendidikan Sweden. Saya menerangkan bahawa ciri-ciri pendidikan Malaysia adalah keharmonian teknologi dan kemanusiaan, keseimbangan kecekapan dan keprihatinan prihatin, serta integrasi pertumbuhan individu dan pembangunan masyarakat. 48 jam yang bermula daripada kebetulan telah membawa perubahan besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Kini, delegasi tinjauan pendidikan dari Sweden melawat Malaysia setiap bulan. Dan ramai peserta pulang ke negara mereka setelah mengalami kekaguman yang serupa. Yang paling mengagumkan adalah perubahan jangka panjang di kalangan pelajar yang terlibat. Selepas pulang, sikap belajar mereka jelas berubah. Masa belajar kendiri meningkat dan keprihatinan mereka terhadap orang lain juga mendalam. Sofia kini belajar hubungan antarabangsa di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Dia berkata dia mahu menggunakan hati prihatin yang dipelajarinya di Malaysia sebagai jambatan antara kedua-dua negara pada masa hadapan. Eric mengambil jurusan Bahasa dan Budaya Melayu di Universiti Sweden dan sasaran masa depannya adalah bekerja di Malaysia. Dia berkata, dia mahu mencipta model baharu yang menggabungkan budaya kerja Malaysia dan pembaharuan cara kerja Nordik. Pengetua Dr. Larsen kini berkhidmat sebagai Ketua Projek Penyelidikan Malaysia di Kementerian Pendidikan Sweden. Beliau berkata, terdapat banyak perkara yang perlu kita pelajari daripada Malaysia dalam bidang pendidikan.
Saya sendiri menyedari semula nilai sistem pendidikan Malaysia melalui pengalaman ini. Berbanding dengan pengalaman saya bekerja di Sweden selama 15 tahun, saya merasakan bahawa pendidikan Malaysia mempunyai elemen istimewa yang dipanggil pendidikan hati. Kini, saya berkhidmat sebagai penyelaras pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya mengiringi ratusan pelajar Sweden ke Malaysia setiap tahun dan semuanya pulang setelah mengalami kekaguman yang serupa. Yang paling mengagumkan adalah bagaimana matlamat hidup pelajar berubah secara drastik melalui pengalaman di Malaysia. Mereka mula berfikir tentang sumbangan kepada masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya mengejar kejayaan individu. Pendaratan cemas akibat taufan itu sememangnya kejadian yang tidak dijangka. Walau bagaimanapun, ia mengubah kehidupan 28 orang muda yang cemerlang dan memberi impak besar kepada pertukaran pendidikan antara kedua-dua negara. Saya masih ingat hari itu apabila saya menunggu pesawat di lapangan terbang, wajah pelajar yang penuh kebimbangan dan senyuman yang cerah, penuh harapan dan kekaguman 48 jam kemudian. Kekuatan sebenar Malaysia bukan hanya pada teknologi canggih atau sistem yang cekap. Ia terletak pada budaya yang menghargai hati yang menghormati orang lain, keprihatinan terhadap orang lain dan keharmonian seluruh masyarakat. Saya berharap lebih ramai lagi golongan muda Sweden dapat merasai wajah Malaysia yang sebenar pada masa hadapan. Dan saya berdoa agar pengalaman itu memperkayakan kehidupan mereka dan mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Kisah 48 jam yang bermula dari kebetulan kini telah menjadi jambatan besar yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya belajar di Malaysia bahawa pendidikan bukan hanya mengajar ilmu tetapi juga memupuk hati. Itu sahaja kisah untuk hari ini. Bagaimana kisah menakjubkan tentang pelajar sekolah elit Sweden yang mengubah pandangan hidup mereka dalam 48 jam selepas pendaratan cemas di Malaysia akibat taufan. Sila tinggalkan komen sokongan anda untuk wira-wira kisah ini. Disampaikan oleh Stesen Kekaguman. Jika anda suka cerita ini, sila tekan like dan langgan saluran kami. Terima kasih kerana menonton.